Apa jadi, apa akibat kalau pakar jantung kau terlebih rajin dan pesakit tu boleh pujuk engkau? Nak tengok? Jom. Mamat ni umur berapa engkau tengok? 40 tahun je. Angiogram aku buat 10 hari bulan 4, pukul 4.47. Tiga-tiga saluran darah dia blok. Yang sebelah kiri ni blok 90%. Belah kanan pula kau tengok pula ada juga blok dekat 80-90%. Saluran darah paling penting dekat depan jantung dia, LAD pun ada nampak 85% blok. Sebab dia kena serangan jantung, aku buat yang belah kiri depan kau tengok. Letak stand nampak cantik. Lepas tu yang belah kanan pun nampak ada blok series juga. Aku pun buat rawatan angioplasi dengan stand dekat macam ni. Betul tak? Nampak dah siap. Lepas tu dia pujuk aku. Aku cakap cukuplah buat 2 saja. Yang ketiga buat hari lain, nanti kau stres sangat. Dia kata tak boleh doktor, I cannot afford it. I need to get everything done at the same time. Please do not make me come back. I would like to get it done at the same time. Dia pujuk aku pun terpaksa lah buat. Nampak tak? Ini 80% sebelum, ini selepas. Jadi yang sebelah kiri ni adalah semua saluran darah sebelum rawatan angioplasi dengan stand. Yang belah kanan ni kau tengok semua yang blok tu semua dah selesai. Kita start prosedur ni pukul berapa? 4.47 petang. Hampir lebih daripada sejam semua rawatan tu selesai. Sekian, terima kasih.